Hmm. Hmm. Siapa-siapa yang terbaik tu jawab dengan Tuhan dulu. Dia ingat nak lepas di dunia ni. Dunia tak lepas, akhirat tak lepas. Saya lepas lah sebab saya telah buat dalam bidang kuasa saya telah laksanakan perintah Tuhan ke atas saya. Ha. Faham tadi? Faham. Dengar faham. Dan tiap-tiap orang, tiap-tiap kita manusia dihantar ke dunia ada tanggungjawab. Ada apa? Tanggungjawab sebagai khalifah ni kan, no? Peranan antara ni tanggungjawab dia macam ni. Tiap-tiap saat, tiap-tiap detik dalam kehidupan ni kena cari jalan macam mana aku nak laksanakan tanggungjawab aku yang Allah perintah atas fungsi dan kedudukan masing-masing. Saya buatlah hak sayanya. Itulah. Ya amat sedih lah, memang sedih lah. Ada lagi ruang, no? Dalam negara yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi, no? Bila dilaksanakan satu tuntutan yang paling besar dalam Islam boleh dipangkah macam itu saja, itulah menyedihkan. Itu hal tak sangkut mahkamah pun, no? Sangkut dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan pada saya, kepada esko-esko, pada kerajaan, siapa yang diberi kuasa memerintah di bumi ini, dia tanggungjawab dia mengajak orang mendirikan solat, menunaikan zakat, amal makruf nahi mungkar. Itu semua tuntutan Tuhan kepada kita. Saya buatlah perintah tu kepada saya. Saya dah laksanakan. Esko-esko dah buat pendirian tu. Selari dengan perintah Tuhan. Mana ada hak besar pada Tuhan di dunia ni? Kalau nak luar pada perintah Tuhan, pergi duduk dunia lain. Pindah pergi duduk dunia lain. Ada dunia lain? Tak ada. Semua Tuhan buat. Jadi nak lawan pasal apa? Hak kita buat tu elok dah. Betul, Puan Zura? Betul semua orang kata betul. Kena mengaku tu. Betul. Kita dah buat yang terbaik lah. Wartawan-wartawan pun telah menyiarkan perkara-perkara itu. Semua tu bawa kebaikan. Ada pahala masing-masing. Melawannya pun ada dosa masing-masing. Jangan ingat pahala orang je. Dosa apa ada?